Bila dah masuk sel ketiga, sel 1 dengan 2 tu dia akan overcharge. So boleh rosak, boleh kembung bateri kau. Korang yang ada hobi main RC tu yang melibatkan bateri macam ni, korang kena ada balance charger ni. Penting tak boleh pakai charger USB biasa tu je. Macam kat aku ni bateri Bose LiPo, bateri LiPo. Bateri LiPo ni ada 3 sel, 11.1 volt. Dan bateri macam ni lepas main kau kena masukkan dia dalam storage mode. Kau tak boleh simpan macam tu je. Kena tukar mode dia dalam storage mode. Kalau tak, dia tak tahan lama bateri ni nanti. Cepat kembung, macam-macam lah. Sayang sebab bateri macam ni mahal. Sebab tu korang kena ada balance charger ni. Balance charger daripada iMac BSIP V2. Balance charger ni ada macam-macam bateri kau boleh charge. Macam-macam jenis bateri ada. LiPo, Life, macam-macam jenis bateri lah. Macam ni aku boleh lepas main game, aku nak simpan, nak masukkan dia dalam mode storage. Ni bateri LiPo. Aku dah cocok dekat sini, dengan connect sini. So kita cari LiPo. Pilih mode LiPo. Lepas tu pilih mode dia. Dia ada balance charger, dia ada charge, dia ada storage, dia ada discharge. Bila kau pakai charger USB biasa tu, dia tak ada balance charger tau. So kalau pakai yang tu, dia akan charge satu sel. Dia ada 3 sel dalam ni kan. Pakai charger biasa tu, dia akan charge satu sel. Contoh, satu sel ni charge penuh. Bila sel 1 dah penuh, dia akan charge sel 2. Pada masa yang sama, dia tetap charge sel 1. Bila dah masuk sel ketiga, sel 1 dengan 2 tu dia akan overcharge. So boleh rosak, boleh kembung bateri kau. Sebab tu kena ada balance charger ni. Balance charger ni maknanya dia charge tiga-tiga tu balance, serentak naik. Itu penting untuk penjagaan bateri mahal macam ni. So aku nak masukkan dalam mode storage. Aku pilih storage. Yang ni aku set dia punya M ni. Lagi rendah lagi bagus, selalu dia naik sebenarnya. Yang volt ni ikut bateri 11.1 volt 3 sel. So aku tekan proceed. Dia akan stabilkan bateri ni ke 50% supaya masuk dalam storage mode. Lepas tu kau boleh simpan bateri ni lama-lama. Barulah elok. Bila charger ni aku akan letak link kat bawah.